So kau tak payah nak. Oh tak payah pakai remote lah. Tak payah nak remote. Oh kalau Jauh, stop. jauh boleh jauh. Ni. Kau baca dulu apa yang dia ajar. Biasanya Ha? tak payah pakai ni. Tak, sebab dia baca aku tadi. Kau kena lepas sikit macam ni. Okay, kita test mic. Mic 1, 2, 3, 1, 3. So ini kita tengok bola Naspa sambil menikmati nasi goreng dengan ayam Siti Zubaidah Zarina. Aku tak ada ni lagi. Tak apa, tak bawa dia. Kita sekarang tengah test mic. Apa lagi? Boleh dua orang. So kita sembang pula sambil test mic dekat DJI Expo 2. Okay. So tadi tengok ni kan perlawanan antara Payah nak tolak. antara England dengan Norway. Alan memang tak form kan. Biasa-biasa lah. Dia ada hari dia. Bertahan bang. Goreng ni. Ada? Bertahan. Boleh. Ya, aku benchmark kalau masakan goreng-goreng kedai mama. Kalau nasi goreng ayam free, beza. Kan? Ini betul. Jadi Dengan skrin yang besar. Nampak cukup menarik lah sini. Pasal siapa final? Target macam France Argentina. dia akan repeat lah kan? Akan repeat Boleh tak? kali lah. Sebab France aku tengok dia punya team ni. Tapi tengok lawan Uruguay pun dia tak solid sangat pun. Banyak main macam ke apa Paraguay main ganas tu je. Jangan dulu. Lah dia dah ilmu Paraguay dah stres kan. Member pegang bola banyak. Banyak marah lah. Barat lah bagi. Buat gesture ni. Baru gesture ni. Ini kau rekod dalam apa? Resolution. Okey. tak? Okey. Yang dekat kau berusaha berapa? 28. 128. Aku tak try blocking. Sebab yang gol rekod tu apa? 1-0 kan? 1080p lah. Malah nak bokeh lah. Aku berat. Tapi aku ada check lah image quality dia. Biasa je. 4 Ha? DJI 4. Ni. Semua kau. Biasa lah. Kamera lah awak. Phone lah bagi. Aku macam kau punya. Apa dia punya kamera berlawa. Tapi 456 different spec. Ya. Ya. Cik memang banyak lawa. Apa tadi apa skor? Maraton. Pahit seminggu ya. Balang dah buat 12 kilo. Seminggu depan stress lah. Ya. Aku target game dia tu 445 je. Kalau game tu burst, plan B subscribe, plan C jalan kaki lah. Rock jahat tu. Map dia ni. Membunuh kat Rolling Putrajaya. Beza yang sebelum ni. 2004 lebih kurang kan?
Aku masuk 2 kali. Dua-dua 5-15. Kau masuk 2 kali. Kau madu lain lah. Ada 24 yang first tu 24 25 lah. Yelah 24 tu kau 24 tu aku 5-15. yang Nafi kan. Yang aku potong kau tu. 25 tau. Kau tinggal aku sejam. 25 tu yang epic tu. Resap ala-ala Haji Hamzah tu semangat masa tu. Pak jam apa kau buat? Ingat tu. Pak kecil je tu. 45 macam tu ke? Ya. Hamzah. Tapi bawah 40 kan? Ha. Baju. Dia mana berhenti mana dah tu? Berhenti tu. Apa dia? Berhenti minum ni. Oh. Gel pun sebenarnya masa tu pengambilan kita tak betul lagi. Ha, tu lah tu. Disco tahun ni memang macam meriah. Aku rasa gila babi. Ramai je participant. Kan? Sebab HM dia hit 20,000 lah. HM. Kalau lepas tak sampai. So kalau aku nak tengok kau kat misi lain, estimate aku nak sampai kau pun. Paling lewat lah. Kalau aku flat off 140, Ha? Suruh subuh kan? cuma kira pulih 640 lah. Sama 5 jam. Around that lah, 6 Pas subuh lah. Tapi aku memang target nak tak nak aku nak solat subuh kan betul-betul dekat press delay je. So kalau 5 jam 640 Boleh je lah. buffer aku pun 5.15 lah. Same cost record lah. Belum tentu aku dah sampai. Cut off 60. Ha? Cut off. 7.15. Oh. 7.15 tu pukul 8 pukul 9 lah. Tapi tak apa tu kau tu sebab kita ada sahabat kita yang Tu lah. akan sampai dalam range tu. Tu Azri tu nak tolak kau. Jadi Apa dia? Azri nak buat. Dia kata nak lagi. HM boleh lagi. Sebab dia kata dia nak jalan habis kan. Baju lawan tu. Dia. Jadi Kata tak ambil lagi. oh ya, dia ambil. Kami cuma ada satu masalah. Kan kalau aku nak buat easy run lah, medium punya. Ha. Apa attention dulu aku. Oh ya ke? Kami Jumaat. Aduh. Aduh. Paling-paling tu kami boleh balik. Sama ni tekan yang tak buat. Tak payah. Dia overlay anytime je. Okey, So, overlay, bila faham. Janji dalam aktiviti ada kamera, apa yang kau record, dia ada timestamp. Okey, Dia ada okey. timestamp. Mana dia akan Jadi dia akan sama. Dia akan ambil time yang tu lah. Tapi kan kita nampak ni kan dia sing kan. Ni ada masa, tu ada masa. Dia ada Dia- digital, dia- dia ada dia- digital clock dia. So dia akan singan dia dia. akan tarik. So maksudnya kau nak running macam aku semalam. Bila aku run mula tu, aku cakap tadi tak ada video. Ha. Lepas tu aku buat split kan setiap RPM. Yang satu. Wah, dia. Okey. Kau record je. Sebab masa tu, masa kau dengan masa kamera kau ada. So masa kau cakap 1 km tu memang kecil kan dah ada. Oh. Aku buat semalam macam ni. Ni kau.
Alang-alang tu biarlah dia running je alang sikit. Okay, this card changes. Okay. Contoh ni raw lah. Tapi aku tahu dah, ni aku start. Ni nak start 1 km 2 km 3 km katakanlah. Aku nak kasi sikit usaha video. Ni berapa? Dia aku tak. Tapi ini mana setiap kali kau download tu kau kaya pengetahuan macam ni lah. Setiap kali mana satu slot, satu video satu ni. betul. Satu video kau akan ambil data import. Data import. Jadi dia import mana aku dah letak sini lah untuk ni. Dalam ni aktiviti dia ada. Tapi bila kau dah import dia tahu ada gigi sendiri lah. Tu mana sync lah. Ada shade. Aduh. Okey, tutup. Ni depan boleh tutup. Dia boleh record snap dalam record lah. Dalam video Aduh, budak seorang tak tahu semua tu. Kalau lepak macam ni Jumpa semua tu lah. Kalau lepak tu macam ni. Kalau lepak kosong. take picture. Lepas tu bila dah share betul. Oh, dia record ni. Pre-record ni dia sebenarnya Dia tak simpan pun. Tapi bila kau nak baru kau tekan. Oh. Bila kau tekan dia akan simpan yang belakang sekali lah. Tapi bukan pre-record. Pre-record ni buat apa? Pre-record kalau kau mancing benda-benda yang sudden lah. Janganlah. Bila kau tekan pre-record dia jadilah. Waktu nak jawab tu bang.